Komunis datang merosak aman. Gerila bersenjata di hutan belantara. Rakyat bersatu pertahan keamanan. Demi negara tercinta sejahtera. Kemasukan pengaruh komunis di negara kita. Apa itu komunisme? Komunisme ialah ideologi yang diasaskan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels. Suatu fahaman politik yang menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Percubaan mereka untuk menyebarkan ideologi komunis di negara kita bermula sejak tahun 1920-an. Antara dua buah negara yang terlibat dalam penyebaran fahaman komunis ialah China dan Indonesia. Ancaman komunis di negara kita. Komunis melakukan pelbagai tindakan untuk melumpuhkan ekonomi negara dan menggugat kestabilan politik negara. Matlamat komunis ialah untuk merampas kuasa daripada British dan menggantikannya dengan sebuah republik komunis. Mereka mencetuskan huru-hara di seluruh negara agar penduduk hilang keyakinan terhadap British. Antara tindakan yang dilakukan komunis ialah melumpuhkan ekonomi British dengan melakukan serangan terhadap lombong biji timah dan ladang getah sebagai sasaran utama. Ini mengganggu kerja harian pekerja di lombong dan ladang, malah nyawa mereka turut terancam. Tidak berhenti di situ, komunis juga merosakkan infrastruktur dengan menjalankan pelbagai kegiatan sabotaj terhadap kemudahan asas, terutama sistem pengangkutan dan perhubungan. Mereka menembak dan membakar kenderaan yang melalui jalan raya. Ini cukup memberikan impak kepada kehidupan harian penduduk tempatan. Selain itu, komunis juga mengancam keselamatan rakyat dengan melakukan pelbagai tindakan ganas yang menggugat keselamatan rakyat. Mereka menggugut, menyerang, membakar dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Tidak serik dengan perbuatan itu, mereka turut mengancam pasukan keselamatan. Mereka, Parti Komunis Malaya, menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis untuk membuktikan bahawa kerajaan tidak mampu untuk melindungi keselamatan penduduk. Adakah pihak berkuasa hanya berdiam diri? Tidak, terdapat pelbagai usaha bagi menangani ancaman komunis ini. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang darurat, di mana mereka akan menahan sesiapa sahaja yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis tanpa perbicaraan. Mereka juga akan mengenakan hukuman berat kepada sesiapa yang membantu komunis. Seterusnya, pemerkasaan pasukan keselamatan, iaitu British menguatkan lagi pasukan keselamatan tempatan bagi mementeras kegiatan komunis.
Antara pasukan keselamatan yang diperkukuhkan ialah polis, iaitu cawangan khas, polis hutan, polis wanita. Seterusnya, tentera seperti pasukan askar Melayu dan Sarawak Rangers, dan sukarelawan seperti Home Guard. Pesan daripada Pik Nus. Jangan sia-siakan pengorbanan saya serta rakan-rakan yang telah lama bersara. Dulu kami terpaksa berlapar di dalam hutan, makanan dicatu, tidak cukup tidur, tinggalkan anak bini berbulan-bulan, nyawa di hujung peluru, semata-mata ingin melihat rakyat Malaysia dapat hidup aman. Antara tindakan lain yang dilakukan adalah seperti pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, tawaran pengampunan dan kempen Bulan Rakyat melawan penjahat. Kesan zaman darurat terhadap negara kita melalui aspek politik ialah peningkatan jumlah warga negara, penubuhan Malayan Chinese Association dan mempercepatkan kemerdekaan. Melalui aspek sosioekonomi pula, meningkatkan kos perbelanjaan dan meregangkan hubungan kaum. Walau negara diancam dan diserang, kita tidak pernah goyah. Pengisytiharan darurat menjadi bukti bahawa pentingnya berjuang habis-habisan sebelum mengalah demi keamanan dan kemerdekaan yang berharga. Selamat